view apartment dekat dengan pantai. Naik lift menuju ke bilik kita orang, rumah kita orang dekat tingkat 6, rumah nombor 9. Di hotel, bukan hotel lah, ni apartmen kami sepanjang kami duduk 1 hari 2 hari 1 malam dekat Kuantan ni. Nama dia Sea View, Sutra Damai Sea View. Tu lah rumah kita orang. Ni memang apartmen. Memang apartmen orang duduk. Mungkin dia buat macam apa, homestay aku agaknya. Dia bukan hotel, dia homestay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Inilah. Inilah apartmen kita orang. Kita akan duduk 1 malam kat sini. Tapi tak ada aircon lah. Alamak, ada kipas je. So ni dapur. Sutra Damai Sea View ni, masa kita orang nak ambil Sutra Damai ni, kita orang try cari kat YouTube, nak tengok review kan. Tapi tak ada, kita tak jumpa. So alang-alang tak ada, so biar aku review. Biar aku jadi review untuk orang-orang yang in the future dia nak datang sewa kat sini. Okey, ini Sutra Damai. Dia sebenarnya Sutra Damai ni dia sebenarnya apartmen. Dia lebih kepada homestay lah, daripada homestay. Bukan hotel tau. Kalau korang nak cari hotel lah, ini bukan tempat dia lah. Untuk homestay. Macam korang duduk satu family. Dia rumah apartmen. Ada ruang tamu, ada dapur, ada 3 bilik. Ada 2 bilik air. So inilah rumah dia. Okey lah. Kalau untuk family, korang-korang nak buat gathering family ke apa kan, okey rumah ni. Untuk yang boleh duduk 3 bilik dengan, kalau ada luar ni pun ada toto ke apa, boleh lah letak kat luar ni kan, kat sofa tu pun boleh. Untuk jimat lah, daripada korang sewa hotel, baik korang sewa homestay macam ni, lagi puas hati kan. Tapi facility hotel tu tak ada lah. Tapi bagi aku okey lah, not bad. So ni dapur dia, boleh masak-masak semua. Nak masak Maggi ke apa ke, nak masak nasi goreng pun boleh. Nak masak apa-apa, cakap lah masak apa semua boleh lah sini rasa. Ada microwave, ada peti ais. Tuan rumah sediakan sekali peti ais, tapi dalam kosong lah. Tak ada complimentary drink semua, tak ada lah. Kena bawa sendiri lah pada luar. Ada kettle, semua ada. Untuk basic-basic ni ada lah untuk masak ni. Dapur masak semua ada. Sinki pun okey. Macam kat rumah. Kalau lepas pakai korang buat pinggan ke apa, nak dry pinggan kat sini semua boleh. Belakang ni dia macam ke belakang lah, ke dapur. Tu rumah orang lain. Ada washing machine. Boleh lah sisi-sisi baju apa sini semua boleh. Okay. So ada meja makan untuk 4 orang duduk. Ada sofa. TV pun ada. Tapi kat sini ada wifi. Ada wifi. Ada astro. Menghadap ke laut. Best view dia, cantik view dia. So ini lorong ke bilik dan juga toilet. Okay. Ni bilik. Bilik siap ada aircon. Kat luar tak ada aircon, tapi bilik ada aircon. Okey lah, puas hati. Okay. Ni bilik kedua. Bilik kedua pun okey juga. Ada aircon juga. Puas hati juga. Katil, boleh tidur 2 orang. Ada aircon. Ada tempat solik. Pun view menghadap pantai, menghadap laut. Cantik. Cantik. Laut Cina Selatan. Dan bilik terakhir, iaitu master bedroom. Aku rasa master bedroom aku ni, aku rasa. Sebab besar. Sebab apa aku panggil ni master bedroom? Sebab besar. Katil pun ada, boleh 2 orang tidur. Ada aircon. Dia ada toilet. Sebab tu aku panggil dia master bedroom, sebab dia ada toilet. Bilik yang 2 tadi tu tak ada toilet. So toilet ni toilet. Dia toilet dia sendiri tau. Dia tak kongsi dengan toilet sebelah ni. Sebelah ni ada satu toilet lagi. Ni toilet dia sendiri. Kalau untuk macam aku dengan wife aku tidur sini lah.
So anak aku akan tidur dekat 2 bilik tadi tu. So diorang punya toilet diorang kat sini. Ni toilet diorang. Ni toilet diorang lah. Dalam ni. Tapi aku tak boleh buka sebab wife aku dekat dalam. Tapi ni toilet lah. Okay, Cun. Bilik kecuali bilik yang tadi tu. Yang tu dia tak menghadap ke laut. Dia menghadap ke sana, ke rumah orang sederhana. Tapi bilik yang 2 lagi tu termasuk bilik ni menghadap laut. Tu dia. Cantik. Kan. Best. Tu ramai-ramai orang tu, kalau kau nampak ramai-ramai orang tu, aku rasa tu dia nak pergi yang dekat apa? Ada macam batu rupa penyu tu. Aku rasa lah kat sana. Itu kejap lagi petang-petang sikit baru kita orang tengok kat sana apa ada. Okay, Cun.